sejahtera. Kami dari TVPSS mengucapkan selamat datang ke program Jelajah Sekolah Blink yang berlangsung di SK Methodist ACS Sungai Sepul Utara. Salam sejahtera. Nama saya Danishta Ana Perempuan Kamarajan Dan nama saya Yashni Anak Perempuan Ganesan dari TVPSS SK Methodist Sungai Sepul Utara. Hari ini kita bersama seorang penulis yang hebat, iaitu Puan Haryani Kamilan. Terima kasih kerana sudi membantu hari ini. Selepas itu, apakah harapan Puan terhadap program jelajah sekolah seperti ini? Okay. Saya harap dalam menerusi program jelajah sekolah seperti ini, pelajar sekolah dia dapat terdedahlah dengan buku. Sebab sekarang ni kan zaman digital, zaman gadget. Jadi kita tengok pelajar-pelajar ni ramai yang dah kurang membaca, betul? Jadi bila kita bawakan buku kepada pelajar, mereka akan terdedah semula kepada buku, baca buku, sebab pembaca ni memang ada banyak sebenarnya manfaat dia, betul tak? Jadi itulah harapan saya, supaya pelajar akan kembali suka membaca. Alright? Okay. Bolehkah Puan kongsi sedikit latar belakang Puan kepada penonton kami? Alright, okay, terima kasih. Saya diberi nama Haryani binti Kamilan. Okay, dan nama pena saya ialah Haryani Kamilan. Saya merupakan salah seorang penulis Blink Book, orang Johor Bahru. Okay, sudah melibatkan diri dalam dunia penulisan ni sejak tahun 2004 sehingga sekarang ni dah 22 tahun lah berada dalam industri penulisan dan penerbitan buku. Dah ada dalam 23 buah buku. Itulah sikit latar belakang saya. Dan sikit cerita, saya juga pernah menjawat jawatan sebagai wartawan, pernah bergelar penulis skrip dan editor buku, dan sekarang saya merupakan penulis sepenuh masa. Apakah yang mendorong Puan untuk menjadi seorang penulis? Okey, sebenarnya dia bermula dengan minat dalam dunia bacaan. Saya memang sangat-sangat suka membaca dari kecil, kan. Jadi apabila saya banyak membaca, saya mula rasa yang bahasa Melayu saya agak bagus. Dari situlah saya mula berjinak-jinak tulis cerpen. Jadi daripada minat yang mendalam dalam dunia buku ni lah yang buatkan saya terus bergiat aktif dalam dunia penulisan ni. Apakah pengalaman yang paling bermakna sepanjang bergelar penulisan Puan? Okey, pengalaman paling bermakna sebenarnya ialah bila saya dapat jumpa dengan pembaca-pembaca buku saya. Dan apabila saya dapat masuk sekolah, jumpa pelajar-pelajar yang rupanya ramai rupanya yang suka baca buku, kan. Jadi itulah antara pengalaman yang paling best dalam dunia apabila saya menjebakkan diri dalam dunia penulisan ni. Okay. Seterusnya, apakah nasihat Puan kepada murid yang ingin menjadi seorang penulis? Okey. Kepada yang ingin nak jadi penulis, kejarlah impian tu. Tapi dia nak jadi penulis ni, dia kena ada syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat dia ialah kita kena banyak membaca. Okey, ini ialah tips yang diberikan oleh Datuk A. Samad Said. Beliau kata, nak jadi penulis yang baik, kena jadi pembaca yang baik. Jadi kena banyak baca. Lepas tu baru tulis. Tu dia. Alright? Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Maklumat-maklumat ini sangat menarik. Semoga berjaya dalam dunia penulisan lagi. Sekian sahaja. Dan kita membuat. Sekian sahaja temu bual kami hari ini. Nama saya Danishta Ana Perempuan Kamarajan. Dan nama saya Yashni Anak Perempuan Ganesan dari TVPSS SK Methodist ACS Sungai Sepul Utara. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.